1 juta dulu dengan 1 juta hari ini sebenarnya dah jadi dua benda yang sangat berbeza. 10 tahun lepas tuan-puan, 1 juta boleh beli kira-kira 7 kilogram emas. Hari ini dengan jumlah yang sama, nak dapat 2 kilogram emas pun tak lepas tuan-puan. Persoalannya, mana hilang nilai duit itu sendiri? Tahun 2015, harga emas sekitar RM141 segram. Maksudnya 1 juta ketika itu bersamaan lebih kurang 7.1 kilogram emas. Hari ini apabila harga emas dah sekitar RM600 segram, 1 juta cuma mampu membeli sekitar 1.6 kilogram sahaja. Kalau kita ukur dengan emas, kuasa beli duit kita sebenarnya dah jatuh hampir 80%. Ini poin yang ramai orang tak nampak. Ramai ingat mereka masih ada RM1 juta itu. Hakikatnya tuan-puan, nilai membeli 1 juta itu dah jauh berbeza. Sekarang cuba bayangkan kalau 10 tahun lepas 1 juta itu ditukarkan kepada bentuk emas. Dengan 7.1 kilogram emas tadi, hari ini nilainya dah lebih 4 juta ringgit. Tanpa perlu tambah modal yang besar, tanpa buat bisnes pun, tanpa perlu kejar high risk investment, hanya sebab dia simpan aset yang menjaga nilai. Itulah fungsi emas. Di sinilah tuan-puan ramai mula faham beza antara simpan nombor duit dan simpan kuasa beli. Sebab itu, bila kita bersembang tentang keuangan, isunya bukan semata-mata berapa banyak duit yang kita ada, tetapi berapa banyak nilai yang duit itu masih boleh lindung pada masa akan datang. Kalau simpan cash mata-mata, inflasi perlahan-lahan makan duit kita tanpa kita sedar. Hari ini nampaklah banyak itu. 10 tahun lagi belum tentu tuan-puan. Bukan bermaksud ASB ataupun tabung haji tak bagus, tetapi realitinya tuan-puan, bila dividen sekitar 5% setahun, kenaikan harga emas dalam jangka dan tempoh panjang nampak jauh lebih agresif dalam mempertahankan kuasa beli. Sebab itu, semakin ramai mula diversify simpanan mereka kepada bentuk emas fizikal, sebab tak nak nilai hasil penat lelah hidup mereka makin mengecil dari tahun ke tahun. Kalau nak mula membina simpanan emas secara konsisten, perlahan-lahan pun tak apa tuan-puan. Yang penting kita mula faham satu benda terlebih dahulu. Inflasi tak tunggu pun sesiapa sebenarnya.